Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengerusi majlis yang saya hormati, penganjur dan tuan rumah. Saya percaya PAS Cawangan Bangi, Sungai Sekamat, PAS Cawangan Sekamat Dalam, PAS Cawangan Taman QPEX yang saya hormati, yang berhormat Ahli Dewan Undangan Negeri bagi Sungai Ramal, bagi Dewan Undangan Negeri Selangor Darul Ihsan, iaitu Ustaz Muhammad Syafiqah. Kepada tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa ramai juga di sini merupakan pimpinan masyarakat, pimpinan bagi pihak Perikatan Nasional, bagi pihak PAS, bagi pihak Bersatu dan juga rakan-rakan komponen lain. Saya juga lihat ada beberapa ahli pejuang yang hadir untuk memberi sokongan. Tapi yang paling penting, kita juga ingin bercakap kepada mereka yang berada atas talian. Tajuk yang diberi kepada saya adalah satu tajuk yang hari ini saya rasa kurang selesa untuk berbicara mengenainya. Kerana ya, kita tahu dan kita sudah pun jangka seramai 23 ahli-ahli global sumut flotila dari negara kita sendiri. Kita tahu mereka mengharungi satu perkara yang mungkin kita pun tidak sanggup melaluinya. So, saya ingin mengambil sedikit kesempatan, mencuri waktu sedikit untuk kita memberikan sokongan yang tidak berbelah bagi. Bukan sahaja kepada 23 wira-wira negara kita, tetapi hampir 200 lebih wira-wira daripada negara-negara lain yang menggadaikan masa, tenaga, waktu dan semangat serta jiwa mereka untuk menunjukkan kepada masyarakat dunia, khususnya pimpinan-pimpinan negara-negara besar, bahawa sekiranya masyarakat dunia ini bersatu, mereka boleh melakukan sesuatu. Kita juga merasa kesal kerana kita dapati bahawa apa yang flotila ini ingin sampaikan sebanyak mungkin 45 kapal adalah sebenarnya menghantar bekalan makanan, ubatan dan juga sokongan dari segi medikal kepada mereka-mereka yang telah pun tertekan akibat daripada serangan bertubi-tubi semenjak Oktober 2023. Kita juga merasa kesal kerana sehingga sekarang nampaknya negara yang kita pun tidak terima sebagai sebuah negara, iaitu Israel ataupun rejim Zionis Israel, masih lagi seolah-olah kebal, masih lagi seolah-olah boleh berharap kepada kuasa veto daripada negara-negara lain, terutamanya Amerika Syarikat, untuk masih lagi bom, masih lagi melakukan pembantaian, pembunuhan, genosida dan juga perang yang secara terbuka ke atas mereka-mereka yang tidak sebenarnya mempunyai kekuatan untuk menghadapi serangan bertubi-tubi daripada rejim Zionis Israel tersebut. Kita juga berasa kesal kerana masih lagi ada di kalangan masyarakat dunia yang enggan memahami konflik ini sebenarnya merupakan konflik hegemoni kuasa ke atas mereka yang tidak berdaya. Kita juga kesal kerana masih ada lagi beberapa orang individu-individu dalam negara kita sendiri yang menunjukkan rasa acuh tak acuh kepada apa yang berlaku. Walaupun mereka berada jauh ribuan batu daripada kita, mereka juga nombor satu manusia, kedua lebih-lebih lagi mereka merupakan umat Islam. Tetapi yang paling kita kesal dan paling tidak boleh terima akal dan seharusnya kita tolak habis-habisan, bagaimana mungkin kita dalam Malaysia ini masih lagi ingin memberikan kapet merah kepada Presiden Trump. Maka kita tidak ada pilihan lain, tuan-tuan dan puan-puan, sebagai rakyat Malaysia, sebagai sebuah negara yang independen, sebagai sebuah negara yang berdaulat, sebagai sebuah negara yang mengetahui bahawa negara-negara lain di luar itu
mempunyai hak untuk mendapatkan kemerdekaan, dan sebagai masyarakat sivil dunia, kita mestilah 100% menolak terus sebarang pembukaan pintu negara kita kepada Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Tidak ada cara lain lagi dah. Kalaulah ada pihak yang masih menyatakan bahawa mereka ingin menggunakan jalan diplomasi, maka apabila rakyat negara kita sendiri dikenakan tindakan sebegitu rupa sehingga ditahan oleh IDF dan Israel Forces, sementara mereka masih berada dalam perairan laut dalam antarabangsa, belum lagi pun nak sampai ke Gaza, dan masih lagi ada di international waters, masih lagi terpakai undang-undang United Nations clause berkaitan dengan law of the sea, tetapi masih mereka diserang, masih mereka ditahan. Sekarang ini kita difahamkan mereka telah pun berada dalam tahanan, mungkin akan diusir, mungkin akan dikenakan sekatan-sekatan lain, mungkin bakal berhadapan dengan penjara kalau mereka tidak mahu mengaku salah kepada apa yang mereka lakukan dalam flotilah tersebut. Kalaulah rakyat negara kita sendiri dikenakan tindakan sebegitu rupa, kenapa kita masih lagi ingin lakukan hubungan diplomasi dengan menerima kononnya merupakan keberanian pemimpin negara kita nak berhadapan dengan pemimpin besar luar yang datang ke negara kita? Usah berbohong lagi kepada rakyat Malaysia. Kita sebagai rakyat, kita kena faham dan lihat apa yang sedang berlaku. Jalan diplomasi untuk menyelesaikan masalah ini tidak ada lagi. Jalan diplomasi ataupun hubungan diplomasi untuk menunjukkan kononnya kita di Malaysia dan di ASEAN ini, serumpun ini, sebenarnya ingin bercakap dengan begitu tegas kepada Presiden Trump untuk menyatakan kepada Presiden Trump pendirian Malaysia dan pendirian ASEAN. Macamlah Trump tak tahu pendirian kita. Macamlah Trump tidak tahu pendirian ASEAN. So saya merasakan selain daripada URA, sebab itu saya menyambut baik apabila Ketua Pemuda PAS, tak silap saya, dengan jelas menyatakan Sabtu ini 4 Oktober kita akan lakukan perhimpunan untuk bantah ura bersama dengan untuk menunjukkan rasa tidak puas hati, rasa marah kita, duka cita kita, kesal kita kepada apa yang telah dikenakan ke atas Global Sumut Flotilla yang baru beberapa jam lepas kita dah sahkan 23 daripada pelayar-pelayar wira-wiranya adalah daripada negara kita sendiri. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, itu perkara yang sedang berlaku dan saya percaya kita mesti teruskan desakan kita sebagai rakyat Malaysia. Pada waktu yang sama, saya melihat bahawa ada juga kepincangan-kepincangan yang sedang berlaku dalam negara kita, dan salah satunya adalah berkenaan dengan kehendak kerajaan melalui Yang Berhormat KPKT untuk masih degil untuk meneruskan dengan pembentangan, pembacaan dan kemungkinan besar lepas ini perbahasan rang undang-undang URA. URA, Urban Renewal Act. Dalam bahasa Melayunya, Akta Pembaharuan Semula Bandar. Apabila kita mula bercakap dan melontarkan rasa tidak puas hati kita kepada rang undang-undang ini, kita dilabel sebagai resis. Bila kita mula bercakap, kita dilabel sebagai hanya ingin jaga orang Melayu. Apabila kita bercakap menyatakan berwaspadalah rakyat Malaysia mengenai rang undang-undang ini, kita dilabel sebagai kita tidak mahu orang Melayu moden. Kita nak pastikan orang Melayu hanya duduk di kawasan-kawasan setinggan. Kita tak mahu orang Melayu untuk duduk di kondominium yang mewah. Kita hanya nak pastikan orang-orang Melayu ini duduk di kawasan bandar, flat 5-6 tingkat, tidak bersih, usang, lusuh dan sebagainya. Tetapi terbukti apabila rang undang-undang itu dibekalkan kepada ahli-ahli parlimen dan kita terlibat dalam beberapa sesi libat urus dan kita baca sendiri draft tersebut, jelas
bahawa rang undang-undang ini, makcik dan pakcik sekalian, dengar ini elok-elok, dia tidak hanya kena kepada kawasan bandar. Rang undang-undang ini kalau diluluskan, ianya akan dikenakan ke atas seluruh semenanjung Malaysia. Dia juga akan dikenakan kepada wilayah Persekutuan Labuan. Maka pertama, kritikan daripada Perdana Menteri sendiri kepada kita, daripada PH sendiri kepada kita, daripada Menteri KPKT sendiri kepada kita, kononnya kita ini resis, tidak mahu orang Melayu maju dan sebagainya, memang tersasar. Kerana kita risau bukan sahaja kepada orang Melayu, kita risau bukan sahaja kepada orang Melayu bandar, kita risau kepada orang Cina di bandar, orang India di bandar. Dan sekarang terbukti kerisauan kita bukan sahaja untuk mereka dalam bandar, tetapi untuk orang Melayu, orang India, orang Cina, bangsa-bangsa lain, agama-agama lain di seluruh semenanjung Malaysia. Kenapa saya katakan begitu? Kerana selain daripada pemakaian akta di semenanjung dan juga di wilayah Persekutuan Labuan, kita baca balik maksud pembaharuan semula ataupun pembangunan semula, kita dapati ia mempunyai satu kategori yang amat luas. Dia bukan sahaja kena pada flat. YB KPKT ni pandai. Propaganda mereka lebih hebat. Kita disajikan dengan 3 atau 4 biji bas persiaran, di mana yang berhormat ahli parlimen, mereka naik bas itu pada siang hari, mereka dibawa kepada kawasan flat bandar yang usang teruk, nampak kotor, banyak sampah dan sebagainya. Dan YB KPKT dan ahli-ahli parlimen menyatakan memang perlu ada urah. Kalau tidak, macam mana nak cantikkan bangunan ini? Kalau tidak, macam mana nak pastikan keselamatan kawasan-kawasan ini? Kalau tidak, macam mana nak pastikan kebersihan kawasan ini? Kalau tidak, macam mana nak pastikan lift dan bahagian-bahagian tangga itu terjaga dengan selesa? Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana saya katakan tadi, jangan percaya kata menteri. Percaya apa yang mereka nak luluskan. Kerana akhirnya dalam mahkamah nanti, mana-mana jaminan yang diberikan oleh sesiapa tidak terpakai. Kerana yang terpakai adalah apa yang berada hitam putih di dalam akta tersebut. Bercerita tentang jaminan menteri, ada satu lagi jaminan yang saya akan sentuh sebentar lagi. Tapi bila kita baca balik akta pembaharuan semula bandar dalam bentuk rang undang-undang dia sekarang ini, kita kecewa. Kerana ia jelas selain daripada diperkenakan kepada seluruh semenanjung dan wilayah Persekutuan Labuan, ia bukan sahaja dikenakan dan berhenti pada bangunan flat sahaja. Dia boleh kena kepada rumah teres, dia boleh kena kepada kawasan perumahan, dia boleh kena kepada kawasan bangsal, dia juga boleh kena kepada kawasan yang ada tanah-tanah kosong. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita sebagai rakyat tak faham kepada hak kita, kita akan mudah percaya dengan apa sahaja yang dikeluarkan dalam media. Perkara ketiga yang kita kena berhati-hati adalah berkenaan dengan hak kita di bawah undang-undang. Ini yang saya pusing daripada Johor membawa saya sehingga hari ini. Dan 5-6 tempat saya pergi ceramah, saya akan katakan perkara yang sama setiap kali. Iaitu kita kena faham apa hak kita sebagai rakyat. Berkenaan dengan hartanah, berkenaan dengan rumah, berkenaan dengan tanah, berkenaan dengan kediaman. Kalau kita merupakan pemunya dan pemilik, kita mempunyai hak yang dijamin di bawah Perlembagaan Persekutuan, iaitu perkara 13. Perkara 13 Perlembagaan Persekutuan, dan Perlembagaan Persekutuan ini adalah undang-undang paling tinggi dalam negara. Memang tidak ada undang-undang lain yang boleh mengatasi Perlembagaan Persekutuan ini. Dalam Perlembagaan Persekutuan, jelas hak kita kepada hartanah, hak kita kepada kediaman, hak kita kepada rumah, hak kita kepada property atau harta itu adalah hak yang dijamin dan hanya boleh ditarik balik daripada kita sekiranya kita memperolehi pampasan yang mencukupi atau pampasan yang memadai. Saya bagi satu contoh. Katakanlah kita duduk, ini rumah kita. Kemudian keluar satu warta kerajaan. Rumah kita ini ingin diambil oleh kerajaan.
Dan bila diambil oleh kerajaan, kata kerajaan mereka perlu buat jalan raya untuk sambung sehingga ke Bangi situ. Contoh. Kita sebagai pemilik rumah, selepas dapat warta daripada kerajaan tersebut, kita akan dikehendaki hadir untuk satu perbicaraan di hadapan pentadbir tanah daerah. Dan di hadapan pentadbir tanah daerah ini, kita sebagai pemunya atau pemilik atau yang mempunyai kaitan, kita ada hak untuk menyatakan rasa tidak puas hati kita kepada pengambilan tersebut. Selain daripada itu, kita ada hak untuk menyatakan apa kerugian kita akibat pengambilan tersebut. Selain daripada itu, kita juga ada hak untuk meminta pampasan-pampasan ganti rugi lain berkaitan dengan kehilangan tanah ini atau rumah ini sekiranya kerajaan ingin meneruskan dengan pengambilan tanah tersebut di bawah Akta Pengambilan Tanah 1960. Sekiranya selepas mendengar segala hujah daripada kita sebagai pemilik, pentadbir membuat keputusan, maka kerajaan dibenarkan mengambil rumah atau tanah ini digantikan dengan pampasan, contohnya ringgit Malaysia 600,000 campur dengan kos perpindahan, campur dengan kos-kos lain, jadilah 600 atau 800,000. Kalau sekiranya kita masih tidak berpuas hati, kita boleh filekan rujukan land reference ke Mahkamah Tinggi. Maknanya apa? Kita ada dua peluang. Satu, kita boleh meminta di depan pentadbir. Kedua, kita boleh filekan rayuan ataupun rujukan kita kepada Mahkamah Tinggi untuk biar mahkamah sebagai pengadil, sebagai pihak ketiga yang lebih adil mengadili tuntutan kita dengan kerajaan. Maknanya ada safeguard dan pampasan mencukupi di bawah perkara 13 Perlembagaan Persekutuan telah didefinisikan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Persekutuan sebelum-sebelum ini sebagai pampasan yang paling hampir, paling dekat dengan harga pasaran ataupun market value. Tuan-tuan dan puan-puan, itu sekiranya rumah kita diambil dan kita menggunakan Akta Pengambilan Tanah 1960. Tetapi bila kita baca rang undang-undang URA tersebut, perkataan pampasan tidak wujud di dalam rang undang-undang tersebut. Bila kita rujuk rang undang-undang tersebut, tak ada mekanisme untuk pergi ke mahkamah berkenaan dengan rang undang-undang tersebut. Maka persoalan yang kita nak tanya kepada kerajaan tentang jaminan tadi, kerana ada seorang menteri, iaitu Yang Berhormat Menteri KPKT, dengan bangganya telah menyatakan, kita jamin hak mereka-mereka yang terpaksa tinggalkan kawasan yang diperlukan untuk pembangunan semula akan terjaga. Saya dah kata awal tadi, jangan percaya sebarang jaminan daripada mana-mana menteri atau sesiapa. Kita sebagai rakyat, kita kena tahu hak kita. Hak kita di bawah perlembagaan, hak kita di bawah undang-undang, dan hak kita itu kita mesti tunaikan di dalam rang undang-undang tersebut. Tapi tidak wujud perkara tersebut. Tidak wujud perkara tersebut. Dan jauh lebih merunsingkan bila kita kaji balik rang undang-undang tersebut. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, daripada mula saya berceramah tadi dan nak masuk 5-10 minit ini, saya sentiasa menggunakan perkataan atau frasa atau terma, kita baca rang undang-undang tersebut. Kita bukannya dengar melalui TikTok. Kita bukannya dengar melalui kedai kopi. Kita baca rang undang-undang tersebut. Rang undang-undang tersebut yang telah diletakkan atas meja ahli parlimen di Dewan Rakyat, yang diletakkan oleh kerajaan. Kerajaan hari ini yang telah draftkan undang-undang tersebut. Dan kerajaan hari ini jugalah di dalam rang undang-undang tersebut memberi kuasa kepada menteri untuk membuat kaedah-kaedah tambahan sekiranya perlu berkaitan dengan rang undang-undang ataupun pembangunan semula ini. Bagaimana mungkin menteri ada kuasa selepas diluluskan? Menteri KPKT inilah yang ada kuasa. Kemudian ambang persetujuan.
Kalau kita berpegang teguh kepada prinsip ketertinggian perlembagaan, hak kita sebagai pemilik, sepatutnya persetujuan yang diperlukan adalah semua orang yang terlibat. Kita ambil flat 7 blok, kalau ada 600 lebih unit, seharusnya semua 600 orang lah yang memberi persetujuan. Tetapi di bawah rang undang-undang ini, sekiranya bangunan tersebut berusia 30 tahun ke bawah, 80% setuju, jalan. Rang undang-undang tersebut tidak menceritakan apa akan jadi kepada lelaki 20%. Jalan. Kalau bangunan terbengkalai 51% setuju, jalan pembangunan semula. Yang 49% tak cerita. Kemudian bila kita baca balik rang undang-undang tersebut, dia menyatakan bangunan yang berumur 30 tahun ke bawah. Dia tak kata 30 tahun hingga 28 tahun, 30 tahun atau 27 tahun ke 25 tahun, 25 tahun ke 20 tahun. No, dia kata 30 tahun ke bawah. Maksudnya kalau ada bangunan yang dah siap 2-3 tahun tapi rasa macam perlu bangunkan semula, maka jawatan kuasa eksekutif persekutuan boleh kata bangunkan semula. Tak puas hati, mana mekanisme untuk pergi ke mahkamah? Tak wujud. Tak puas hati dengan pampasan, mana perkataan pampasan dalam rang undang-undang itu? Tidak wujud. Sebab itu kita kata rang undang-undang ini dibuat dengan terlalu tergesa-gesa. Rang undang-undang ini dibuat dengan terlalu cepat. Dan rang undang-undang ini, minta maaf cakap, saya dengan jelas menyatakan tidak ada sebarang sesi libat urus yang mencukupi dan menyeluruh kepada pihak yang paling penting, iaitu masyarakat sendiri. Dan ini kita dapat feedback daripada bukan kawan-kawan kita saja. Dalam sesi perjumpaan kita dengan pelbagai pihak dalam masuk 8 bulan ini, antara pihak yang kita bertemu adalah Kuala Lumpur Residents Association. Dia mewakili lebih kurang 75 hingga 80 persatuan penduduk dan juga JMB dan beberapa NGO base di Kuala Lumpur. Dan apa yang mereka nyatakan kepada kita sangat-sangat menakutkan. Tuan-tuan dan puan-puan tahu, di Kuala Lumpur saja, belum Lembah Kelang lagi, Kuala Lumpur, KL alone, di Kuala Lumpur saja telah ada 139 kawasan. 139 kawasan, bukan saja flat, bukan saja PPR, tapi kawasan-kawasan taman perumahan yang telah pun target disasarkan akan dibangunkan semula. Maknanya apa? Maknanya ada dah pihak-pihak pemaju yang telah mula melihat kawasan-kawasan ini. Sebelum ini, tidak ada rang undang-undang URA. Yang ada adalah panduan ataupun guidelines pembangunan semula yang dikontrol oleh Majlis Bandaraya dan juga mungkin di KL ni, di BKL. Mereka telah pun lihat ada 139 kawasan. Sebab itu saya katakan tuan-tuan dan puan-puan, ini bukan isu orang Melayu sahaja. Ini merupakan satu peperangan kelas. It's a class warfare antara mereka yang kaya, berpangkat, berharta dan juga kapitalis kepada orang-orang biasa macam kita. Ada juga yang lontarkan cabaran. Kau jangan percayalah dengan lawyer Rafiq tu. Kau suruh Rafiq tu datang, duduk kat flat, duduk seminggu, bawa anak bini dia, tengok bocor, tengok kotor, tengok tak cantik. Kau rasa dia larat ke duduk situ? Dia lawyer, pandailah dia bercakap. Okey, saya sahut cabaran. Tapi saya terbalikkan cabaran tersebut. Kalau beranilah kerajaan masih nak gunakan rang undang-undang ini seperti mana biasa, dan saya cabar pemaju. Cabaran saya mudah saja. Dan saya juga cabar kerajaan. Cabaran saya mudah saja. Di dalam rang undang-undang ini, kalau kita disuruh keluar untuk pembangunan semula,
kita akan dapat gantian 1 unit. 1 for 1. Kita ada 1 unit di sini, kita disuruh keluar, duduk luar sementara untuk 3-4 tahun, datang balik, kita akan duduk dalam kondominium yang baru. Yang makcik tu seronok duduk kondominium ada swimming pool semua tu kan. Okey, dapat 1 unit yang baru. Luas 800 kaki dan 2-3 bilik dan sebagainya. Katanya lah cantik. Okey, fine. Kita cabar kepada pemaju. Kita cabar kepada pemaju, bukan saja bagi 1 unit, tambah 1 lagi unit. Maka pemilik asal dapat 1 unit untuk diri sendiri, 1 lagi unit untuk disewakan untuk dia dapat bulanan punya collection. Berani tak pemaju? Tak berani. Kerana pemaju berkiblatkan wang. Dia tak berani. Okeylah, kita cabar lagi lah. Kita buat cabaran lagi. Pemaju dapat 1 unit kepada semua orang yang pindah dapat pemilik asal. Selain daripada itu, profit atau keuntungan ke atas kawasan yang telah dibangunkan tersebut 30% bagi balik kepada pemilik asal. Berani tak berani? Tak berani sebab pemaju hanya berkiblatkan kepada wang, kepada profit, kepada keuntungan. Sebab itu saya kata rang undang-undang ini kita mesti tolak dalam bentuk yang ada sekarang. Tidak adil kepada rakyat. Kalau tidak adil kepada rakyat, tidak menjaga kebajikan rakyat, kita kena tolak. Tapi menolak rang undang-undang ini tidak boleh didefinisikan sebagai kita ni tak suka kemajuan. Siapa yang tak suka kemajuan? Siapa yang tak suka pemodenan? Siapa yang tak suka pembangunan? Kita semua nak duduk di rumah yang selesa. Kalau ketirisan dan rasuah dapat ditolak 100% daripada negara ini, memang ada duit yang cukup untuk mencantikkan semua kawasan. Kalau kita sebagai rakyat, minta maaf cakap, pun memastikan cukai taksiran kita dibayar dengan penuh, semuanya, cantiklah Majlis Bandaraya boleh buat kerja masing-masing di kawasan masing-masing. Maknanya ada mekanisme, cara-cara lain untuk memastikan perkara ini berlaku. Tidak perlulah nak buat undang-undang baru yang menekan rakyat. Belum ada ura lagi ni, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak cerita sikit lah, 2-3 benda. Kenapa pemaju menunggu-nunggu je ni? Kita menunggu-nunggu 6 atau 13 atau 20 Oktober untuk rang undang-undang ditolak. Pemaju menunggu supaya diluluskan. Saya ambil contoh Kampung Sungai Baru yang sekarang semua sibuk bercakap mengenainya. Saya ambil angle berbeza sedikit. 9.8 ekar tanah kawasan tersebut. Selepas ini dikabarkan akan dibangunkan tinggi mencakar langit. Gross development value dia 2.6 bilion. Pampasan yang telah dibayar rasanya lebih kurang 62 hingga 63 juta sahaja. Setakat ini. Developer pemaju Kampung Sungai Baru kemungkinan besar akan buat keuntungan 1.3-1.4 bilion ringgit di kawasan itu sahaja. Sebab tu saya katakan ini perang kapitalis. Ini perang di mana yang kuat, yang kaya, yang berkuasa, yang well connected, ada hubungan, dia menekan, mengambil kesempatan ke atas kita yang biasa ni. Taman Sri Indah, Stadium Bukit Jalil, stadium bola sepak, Harimau Malaya, Stadium Bukit Jalil tu, ada highway bertentangan dengan Stadium Bukit Jalil tu, Taman Sri Indah, berdekat dengan Masjid Sri Petaling. 7 blok flat, lebih kurang 10 ekar. Kita berjumpa dengan persatuan penduduk di situ. Dia pun naik pentas ceramah dengan saya di lembah pantai. Dia cerita hal dia, nganga semua orang dengar. 7 blok flat sekarang ini 689 unit.
Sekarang ini developer dah turun. Dah mula survey kawasan, mula bagi borang, mula cari penduduk asal. Tuan-tuan perempuan isilah borang ni, isi borang. Survey form. Cantik tak kalau ada kondominium? Cantik. Apa lagi prasarana yang bagus? Swimming pool. Setuju tak tuan-tuan perempuan? Setuju. Tanda. Gymnasium setuju. Parking lot luas setuju. Kawasan berjalan kaki dengan batu yang sakit berjalan tu cantik kan? Kawasan taman setuju. Setuju. Tulis nama, tulis nombor unit, tarikh, alamat, nombor IC, tak baca bawah tu. Kecil halus tulisan. Setuju untuk pembangunan. Dikumpulkan borang, dihantar mesyuarat di DBKL, tengok ramai yang setuju. Kawasan seluas 10 ekar satu jalan raya utama saja, yang sekarang ni kalau pergi tengok konsert ke bola ke akan jam, naik LRT kita tengok orang parking jauh berjalan. 10 ekar, selepas pembangunan semula, penduduk asal datang balik, 55 tingkat kondominium. 689 unit, 7 blok, sodok dalam 55 tingkat kondominium. Daripada 10 ekar, kawasan mereka hanya tinggal 2 ekar. 8 ekar lagi, developer buat lagi kondominium. Bukan untuk penduduk asal, tapi dijual kepada orang. Sebab itu saya katakan, ini perang duit. Perang kapitalis. Tuan-tuan dan puan-puan, kemudian kita pun tertanya-tanyalah, betul ke developer ni baik hati? Kan? Tadi Razak mention, YB cerita tadi. Cantik Razak mention. Razak mention menjadi contoh yang didamba-dambakan. Dabit dada lah DAP dan juga PH. Tengok Razak mention cantik macam ni lah, kita nak buat cantik. Tetapi bulan-bulan bukan free. Bulan-bulan kena bayar. Yuran penyelenggaraan, sinking fund, maintenance fund. Sebab itu saya kata akan berlaku pengusiran atau gentrifikasi kalau kita tidak berhati-hati. Macam mana pengusiran itu berlaku? Bayangkan, kalau dah 60 tingkat naik kondominium, adakah harga di tingkat 1 bersamaan dengan tingkat penthouse 59? Takkan sama. Developer yang kata harga sama, jangan percaya. Kampung Sungai Baru, buka-buka pintu KLCC, jalan kaki 3 minit nak sampai ke LRT. On motosikal 5 tak sampai 5 minit sampai tengah-tengah KL. Heart of Kuala Lumpur. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau harga minima dia bukan 800,000, developer tak akan majukan kawasan tu. Kondominium berhampiran KLCC, harga paling rendah penthouse 1.3, 1.4, 1.5 juta. Kondominium. Penthouse 2.1, 2.3. Atas langit. Sebab itu saya katakan isu ini lagi sekali saya tekankan, ini bukan isu perkauman. Tolak ke tepi kalau ada orang kata kita hanya memperjuangkan hak orang Melayu saja. Tidak. Sebab yang miskin bandar India, miskin bandar China pun ada. Pengusiran itu akan berlaku bila terlalu ramai orang daripada luar masuk. Saya kata luar ni bukan orang-orang Malaysia saja. Kerana di Bukit Bintang membawa ke KLCC, membawa ke Ceras pun kita dah nampak dah. Sebenarnya hartanah-harta lain ni dibeli oleh orang-orang asing. Hanya orang-orang asing yang ada kuasa membeli sekarang ni. So apabila ramai orang asing masuk,
maka kita yang akan jadi orang asing duduk di kawasan tu. Akhirnya kita tak boleh afford untuk bayar bulanan, kita tak boleh afford nak bayar loan. Anak muda kerja sekarang di KL, gaji kalau 3,600 tak cukup nak sewa rumah makcik-makcik. Habis 60%, 70% duit gaji untuk bayar sewa rumah saja, bayar loan rumah saja. 800,000, 900,000 nak beli rumah sekarang ni. Itu pun ada laporan baru-baru ini keluar, lebih kurang 23,000, 24,000 rumah yang masih belum terjual di kawasan-kawasan ini. Masih lagi nak bina pencakar langit. Maka akhirnya apa akan jadi? Saya teringatlah bila Tun Dr. Mahathir selalu ingatkan, 5, 10, 15 tahun akan datang, Melayu akan duduk di pinggir hutan. Tengah berlakulah ni. Sebab akhirnya orang Melayu akan tertolak. Dan kali ini bukan saja orang Melayu, orang Cina, orang India pun tertolak sekali. Sebab tak ada kuasa untuk duduk lagi di situ. There is no money to pay. Kita tak boleh compete, tak boleh nak berlawan dengan orang-orang yang lebih kaya. So apa yang kita perlu buat? Sebab bila kita tengok balik rang undang-undang tersebut, tak ada mekanisme untuk rasa tak puas hati, nak komplain dengan siapa, tak ada. Dulu ada akta pengambilan tanah tak puas hati, kita pergi ke mahkamah, kita rujuk kepada mahkamah, kita cuba dapat apa pasal yang lebih. Bagaimana pula kalau sekiranya developer tu tiba-tiba tutup kedai, gulung tikar, bankrupt? Tak cerita dalam undang-undang tersebut. So apa yang berlaku? Yang berlaku adalah kita digula-gulakan dengan semua benda yang khabar indah, lebih daripada rupa lah. Cantik, semuanya cantik. So kalau kita ni yang melawan, kita tak mau orang model, tak mau orang duduk di tempat cantik. Sebab tu saya tekankan kita kena fahamkan hak kita di bawah undang-undang. Dan rang undang-undang ini tidak boleh diterima sebagaimana ianya ada sekarang. Ia mesti dilawan. Dan kita berterima kasih kerana Perikatan Nasional jelas. Dia kata dia akan tolak. Pada masa yang sama dia kata kita tidak tolak pemodenan pembangunan semula. No. Tapi rang undang-undang seperti mana ada sekarang, yang sebenarnya telah dibentangkan akan disambung bacanya lepas ini, tak boleh diterima. Kita juga ucapkan terima kasih kepada beberapa yang berhormat daripada blok kerajaan yang juga menyatakan perkara yang sama. Ada perkara-perkara lain yang boleh dipertimbangkan, yang dimasukkan dalam undang-undang ini untuk menjaga apa dia, kebajikan masyarakat, kepentingan pemilik, hak di bawah undang-undang. Maknanya kita bercerita dalam nada yang sama. Tapi kita nak tanyalah, ada satu parti tu dia dilahirkan kerana nak memastikan orang Melayu terbela. Dia kata dia memperjuangkan hak orang Melayu, tapi sampai sekarang tak ada berita dia nak tolak ke tak tolak. Yang ada berita dia buat convention, dia suka bersidang, dia cuba nak selesaikan masalah tersebut. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum rang undang-undang itu sampai ke parlimen, dia telah diluluskan secara dasar. Siapa yang luluskan secara dasar? Kabinet. Jemaah menteri yang telah luluskan untuk dibawa ke parlimen. Yang duduk dalam jemaah menteri tu parti mana? Parti UMNO. Apa yang timbalan Presiden UMNO buat dalam tu, Presiden UMNO buat dalam kabinet? Dia baca tak rang undang-undang tu? Apa yang menteri siapa daripada Titi Wangsa buat? Dia baca tak rang undang-undang tu? Sebab tu saya kata kalau kita tahu tentang undang-undang, tahu tentang hak kita, dan kita boleh call dia bluff, kita dah tahu dah dia cakap tak betul. Kalau kabinet dah tengok, diluluskan, barulah menteri KPKT akan
bentangkan di dalam parlimen. Takkanlah Menteri KPKT berani sangat bentang terus tanpa rujuk kepada Perdana Menteri yang amat hebat sekali. So apa peranan UMNO dalam kabinet semasa kelulusan dasar itu diperolehi? Ada tak perkara-perkara yang kita risaukan ini dinaikkan dalam kabinet? Ada tak diceritakan, kenapa pampasan ni macam tak mencukupi? Kenapa isu tentang tanah ni tak bahaya ke? Macam mana pula ada jawatan kuasa eksekutif persekutuan yang boleh beri arahan kepada jawatan eksekutif negeri? Bagaimana dengan menteri yang terlalu berkuasa? Ada tak perkara-perkara ini dibincangkan dalam kabinet? Nampak gayanya tidak. Sebab dah dibentangkan, dah dibacakan pun. So, kita sebagai rakyat, kita boleh buat beberapa perkara. Sebelum kita bercerita tentang apa yang kita boleh buat, kita nak cerita apa yang mereka dalam parlimen boleh buat. Dalam parlimen, mereka ada hak untuk mengundi dan membahaskan rang undang-undang tersebut. Tapi mereka harus ingat, yang hantar mereka ke parlimen adalah rakyat. Yang memastikan mereka masuk dalam parlimen adalah rakyat. Bukan presiden parti mereka yang hantar mereka masuk parlimen. Presiden parti mereka sign watikah saja untuk bertanding. Yang pastikan diorang menang adalah rakyat. So kalau pada 6 Oktober ke 13 Oktober ke atau bila-bila mereka bersidang untuk luluskan rang undang-undang tersebut, kita nak mereka tahu bahawa rakyat sedang melihat mereka dalam parlimen. Kita kena mark satu persatu siapa yang setuju dengan rang undang-undang. Kalaulah yang setuju dengan rang undang-undang ini antara lainnya adalah Yang Berhormat Bandar Bangi, Yang Berhormat Bangi, maka tahulah apa yang tuan-tuan dan puan-puan perlu lakukan. Dia pun peguam juga. Kalau dia datang balik jumpa tuan-tuan dan puan-puan untuk lagi sekali dapatkan undi dalam PRU yang akan datang, tuan-tuan dan puan-puan tahulah apa yang nak buat. Sebab setiap orang yang bertanding untuk 2 minggu dalam setiap 4 atau 5 tahun, dia akan berjanji nak jaga kebajikan rakyat. So inilah, pergi laksanakan tugas anda YB untuk menjaga kebajikan rakyat. Pastikan perkara ini dibahaskan dan tidak diluluskan seperti mana ianya ada sekarang. Kecuali kalau tiba-tiba secara magik berlakulah segala pembaharuan yang baik kepada rakyat, dan bagus. Tapi sekarang apa yang kita sebagai rakyat boleh buat? Kita sebagai rakyat, kita kena tekan. Kita kena telefon yang berhormat ahli-ahli parlimen kita. Hantar WhatsApp, jumpa dengan pegawai-pegawai yang mengendalikan kawasan mereka. Tanya direct, betul ke rang undang-undang ni? Tak ada mekanisme untuk mahkamah, tak ada kebajikan rakyat terbela, tak ada kepastian tentang pampasan, terlalu berkuasa menteri dia. Isu berkaitan dengan negeri dengan persekutuan tak selesai. Isu bahawa pembangunan semula boleh berlaku di semua kawasan, bukan saja di kawasan bandar atau kawasan flat. Benda ni semua kita kena tanya. Dan akhir sekali, kita kena berani. Kita kena berani untuk keluar beramai-ramai untuk menyatakan bantahan kita secara terbuka. Kalau kita tidak keluar, tuan-tuan dan puan-puan, maka orang akan merasakan bahawa itulah rakyat dan masyarakat akan terima saja. Kita sekarang berada dalam satu masa dan waktu di mana kalau kita tidak pertahankan hak kita akan ditekan dan diinjak begitu saja. Masa depan negara kita tidak boleh diletakkan di tangan mereka-mereka yang terlalu banyak duit. Kalau tak, mereka akan fikirkan diri mereka dan fikirkan kelompok mereka saja. Saya ulang, ini merupakan perang kapitalis. Mereka-mereka yang kaya, developer-developer besar, dia tengah tunggu. Dan kita kena halang perkara ini. Maka tuan-tuan dan puan-puan, akhir sekali, 4 Oktober 2025, Dataran Sogo. Kita dah mula berceramah semenjak 10 hari yang lepas. Semalam kita adakan mesyuarat,
dan mesyuarat kita telah bersetuju bahawa kita tetap juga akan turun ke dataran Sogo pada 4 Oktober ini hari Sabtu jam 2 petang. Ada tempat checkpoint yang telah disediakan di Masjid Kampung Baru, ada juga yang mungkin selesa terus ke Sogo. Dan kita akan mulakan perarakan dan kita akan bertemu dan berjumpa dan berpusat di dataran Sogo. Dan saya percaya ada lagi ceramah-ceramah pada hari tersebut. Tetapi kita kena turun. Kita kena nyatakan sokongan kita untuk kita bantah dan tolak URA tersebut. Baru sebentar sebelum saya sampai, saya mendapat panggilan telefon. Katanya ada beberapa kawasan, ada polis atau SB. Saya minta maaf lah pada abang polis, abang SB ni. Saya faham anda mempunyai tugas. Jalankan tugas anda. Tapi percayalah, lakukan tugas kerana akhirnya kalau kita terlalu nak mengikut perintah bos-bos kita, satu hari nanti semua orang akan mati juga. Semua orang akan berhadapan dengan bos yang paling besar. Ada difahamkan nak buat laporan, kononnya tak boleh berhimpun, nak batalkan perhimpunan ini, kononnya ada penganjur yang tak ikut permit, tak ada peraturan dan sebagainya. Saya nak bagi tahu dengan awal-awal lah. Perkara 10 Perlembagaan Persekutuan. Kita di Malaysia, rakyat Malaysia, warga negara Malaysia, kita ada hak untuk berhimpun. Kita ada hak untuk buat kenyataan. Kita ada hak untuk bercakap. Kita ada hak untuk berceramah. Kita ada hak untuk berkempen. Walaupun undang-undang boleh memberi limitasi kepada hak kita, tapi selagi mana kita tidak melanggar mana-mana undang-undang, kita bebas untuk bergerak. Pada hari terakhir, mantan Yang Amat Arif Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun berhikmat. Yang Amat Arif bersama 4 lagi Yang Arif Hakim Mahkamah Persekutuan yang lain telah membuat satu keputusan, satu kes. Dan kes tersebut adalah berkaitan dengan perhimpunan aman, di mana Mahkamah Persekutuan telah menurunkan keputusan mana-mana perhimpunan aman tanpa senjata, kalau sekiranya tidak ada permit diberikan kepada polis atau permohonan dilakukan, pemakluman diberikan kepada polis nak melakukan perhimpunan tersebut, ia tidak boleh dijadikan sebagai satu subjek perkara jenayah. Maksudnya apa? Maksudnya kita bebas untuk turun. Kita boleh turun. Jangan termakan dengan dakya kononnya ada nak buat laporan polis sebagainya. Pihak polis di dalam akta berkaitan dengan perhimpunan aman, dia mestilah memastikan setiap rakyat diberikan hak untuk turun, setiap hak rakyat diberikan akses untuk berkumpul, berhimpun, dan dipastikan polis adalah sebagai pemudah cara. Dia kena pastikan, dia kena bantu kita laksanakan program itu sehingga jayanya. Maka mereka tidak boleh sekat kita, tidak boleh halang kita daripada berhimpun. Syaratnya 2, tuan-tuan dan puan-puan. 1, ianya perhimpunan yang aman. 4 Oktober insya-Allah aman. Kedua, ianya adalah tanpa senjata. Insya-Allah tak ada senjata. Yang kita nak bawa adalah suara kita, iltizam kita, nekat kita, tekad kita dan juga semangat kita untuk kita bantah URA. Maka insya-Allah tuan-tuan dan puan, terima kasih atas peluang yang diberikan, terima kasih atas jemputan. Saya nak kata satu je lah. Tolong turun pada Sabtu ini. 4 Oktober 2025 bermula jam 2 petang dataran Sogo, pakai pakaian hitam. Tolak URA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita berjumpa lagi.